Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sembang Fikir. Ya, Hari ini anda bersama saya, Ustaz Yan dan juga ya, Ustaz Islah. hari Ya, ini insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan episod yang hampir sama dengan episod yang sebelum. Kalau episod betul. sebelum kita cerita pasal apa? Solat Kita jamaah. jamak dulu. Solat jamak yang Ya. mana kita tak sentuh tentang apa keadaan orang yang bermusafir, tapi Betul. dalam episod ni kita agak spesifik sikit tentang orang musafir, berkaitan dengan apa ya, berkaitan dengan musafir itulah Nah, kan, dia berkaitan dengan sikit dengan musafir solat. ataupun kalau istilah sekarang ni banyak yang pergi holiday lah, walaupun Pergi holiday, betul. safar ha, safar dalam bahasa Arab yes. perjalanan itu lebih luas ha, bi- maksudnya lah. dan biasanya kalau orang sebut holiday, orang akan fikir macam pergi huri-huri kan. Hmm. Tapi kalau kita pergi musafir, kita holiday tu sebenarnya kita pergi bermusafir juga kan. Bukan Betul setakat betul. bila kita buat umrah aja, oh ni kira musafir. Tapi bila Hmm. kita pergi holiday pun kita bermusafir lah. Selagi mana tujuannya tadi betul lah kan. Betul. Jadi dalam apa musafir ni, bermusafir kita tahu ada dia punya keringanan-keringanan kan. Contohnya macam Ya. apa ya? Kalau hari tu kita sentuh pasal solat jamak kan. Jamak aja. Di Ah, mana itu memang dalam apa itu pembahasan fikir itu dikira keringanan jugalah. yep. Kalau kita dah tekankan jamak itu dia bukan khusus untuk orang bermusafir sahaja. Ha? Yep, Kita betul. tekankan. Di mana orang yang mukim, orang yang berada di dalam negeri pun boleh laksanakan. Boleh jamak Yep. Betul. Tapi Ah, kalau untuk khas bagi bermusafir, pastinya keringanan tu lebih lah sebenarnya. lebih lagi Ah, Kalau jadi macam solat ada apa? kalau dia tadi Uh, dah sebut jamak kan, dia ada hmm, lagi satu istilah yang kita pasti yang selalu dengar, iaitu hmm, qasar lah. qasar Jamak itu kan qasar. dia gabungkan dua solat, qasar Hmm, pula dia memendekkan solat yang ada 4 rakaat menjadi hmm, 2 rakaat. yep. Jadi itu Yang jadi ada dia orang 4 sebut pada istilah dia 2. solat jamak, qasar atau solat jamak dan qasar. Hmm. So Ha, dia jamak. Okey, sebelum tu lah dia sebenarnya kalau kita sentuh tentang keringanan bagi musafir ni, dia bukan setakat tentang solat kan. Dia ada betul. Ada beberapa keringanan-keringanan lain. ibadah lain lah Ibadah lain kalau kan. kita boleh sebut kan. Kalau macam puasa puasa Nah, contoh. puasa juga itu Ya. maksud keringanan tu apa? Iaitu keringanan bagi orang berpuasa ketika bermusafir, dia Hmm. tak perlu berpuasa lah. Yep. Dalam erti Time kata, Ramadan time masa Ramadan. Ramadan lah. Ha. Masa bulan Ramadan kan kita kena puasa. Ya. Ah, tak ada suka-suka Yep. cakap, Ramadan ni saya tak nak puasa lah. Tapi Itu, dia tetap kena ganti lah kan. yes, itu Tetap yang kena ganti. dia kena Ha. tekankan. Dia bukan takat, dia tak berpuasa terus dah Terus dah habis Ramadan kira. dia pergi lain mana. Tak boleh. Tapi Dia jangan lepas ni apa, time Ramadan juga nak pergi holiday kan. itu pun timbul ada isu juga kan. Ya, betul. Tapi mungkin Ya. uh, bagi masyarakat kita mungkin kuranglah yang berlaku tapi ada Dia dia dengar dia juga lah. dia boleh berlaku kalau Ramadan tu jatuh pada bulan Hujung, bulan hujung cuti tahun. sekolah. Kan bulan cuti Sekolah sekolah betul lah. bulan 6, dan mungkin Yalah ada. sebagai contoh kalau Hmm, orang pergi kalau Ramadan bulan 12 contohnya. Dan yep. ramai juga yang pergi umrah kan bulan 12. Yalah. Kan? Dia akan masuk lah. Sekarang kan Ah, dah makin makin awal kan. Kalau ah, sebelum ni ada Ramadan masuk kat bulan bulan 6 kan. Jadi betul. ada orang yang mungkin Pergi juga. Ramadan dah masuk bulan 6, so nak pergi Hmm. holiday, tak apalah kita tukar lah. Tak apa, terpaksa tak pergilah kan. Ada orang Ah, macam itu kan. Ada orang nak pergi juga. Ini cuma ah, mungkin kalau dia dapat puasa kat sana bagus lah. bagi perbahasan bagi setiap kali Ramadan mesti nak holiday tu kita bincangkan di Ah. sesi yang lain lah. Ah, So itu antara antara keringanan bagi Keringanan yang ada. musafir. Ah, Tapi yang kita nak fokus dalam episod ini tentang solat lah. Tentang Betul. solat, keringanan solat bagi musafir ni. Jadi sebelum kita nak cakap tentang keringanan solat bagi musafir, kita nak kena tahu juga bila seorang tu dikira sebagai musafir. Bila Hmm, dia entitled kan betul. sebab kalau kita dari segi bahasa, kita kata orang ni dia bermusafir, tapi dari segi bahasa, daripada sudut syariat belum tentu Hmm, dia apply dia punya betul. hukum-hukum tu kan. So Hmm. bila seorang tu dikira musafir, Nah, keluar dia, ke? dia kalau kita lihat kita buka perbahasan fikir ni memang ulama membahaskan dan terperinci juga kan bagaimana Hmm, seseorang itu
akan dianggap sebagai seorang musafir. Sebab dia Hmm. antara perkara lah yang perlu kita ingat secara umum, walaupun sebab dia terdapat perbezaan mazhab lah ataupun pandangan, iaitu Hmm. berkaitan dengan jarak dan juga hari. Jadi Yep. kalau pertama, kalau kita sentuh jarak, iaitu distance Hmm. lah. Ha, Hmm. Ulama ada meletakkan had tertentu bagi seseorang itu. Kalau dia dah melepasi had tertentu, dia dianggap sebagai, baru dianggap sebagai musafir. Sebab Hmm. tu kalau kita lihat secara umum, dia ada tiga sudut pandangan lah, secara Okay. ringkas kan. Hmm. Yang pertama, kalau kita lihat pandangan pertama, itu yang di ah, s- apa tu, menurut mazhab mazhab Hanafi, itu Hmm. kalau seorang tu melakukan perjalanan sejauh atau selama 3 hari ataupun 3 marhalah. Kalau Hmm. kita ambil mudah lah, Yep. jarak sekarang lah sekitar Hmm. 120 hingga 130 kilometer. 120 sampai 130 Jadi siapa yang bermazhab Hanafi, Hanafi Hanafi, Ya, kalau kita jadi dekat Singapura ada melepasi, yang bermazhab Hanafi betul, Hmm. melepasi had 120 lebih, Hmm. atau 130 lah, kita ambil yang maksimum. Yep. Selepas itu barulah dia dianggap sebagai Dikira sebagai musafir. musafir Ah, Jadi dia mula daripada kalau kita kira mula daripada apa ni custom Batasan, batasan kita border lah. lah. Border Kalau lah kita maknanya custom custom ke border kan. ataupun airport lah. Airport. Kan lepas lepas tu baru dia kira lah kan kalau naik kapal Hmm, terbang sekejap je dah lebih daripada betul. 130 kilometer lah kan. Ah, jadi itu pandangan Ah, yang dia pertama lagi satu Harbourfront. Itu kalau kat Singapura lah. Jadi kita ada, Naik technically, ferry kalau kita custom kan, kita ada Woodland, Tuas, Ah, betul. sama yang Harbourfront yang popular lah. Popular Sebab ada betul lah. yang lain satu macam Tanah Merah pun ada. Tapi Yep. tak mungkin, tak ramai lah yang gunakan kan. Walaupun Dia ada tapi yang kan. penting dia lepas. Tapi kalau Harbourfront tu, ya dia tengok Hmm. batas dia, lepas Jadi batas. jadi itu pandangan pertama, iaitu melepasi 120 hingga 130 kilometer daripada border. Barulah kalau dia nak pergi satu tempat. Jadi maksudnya kalau dia kurang daripada tu, dia tak ada tempat yang dia nak ziarah tu, nak pergi kurang daripada 130 atau 120, Hmm. itu mungkin dia tak akan dianggap sebagai Belum boleh. musafir lah, Jadi belum maknanya boleh. kalau let's say kita ambil yang keluar daripada custom lah contohnya, dia Hmm. drive, jadi dia berhenti dekat R&R, which is yang dia belum belum sampai 130 kilometer, jadi dia belum boleh qasar lah. Betul Dia lah, belum itu boleh itu qasar lah kan. maksudnya lah. Ah, Dia apply juga begitu juga, konsep dia hampir sama. Pandangan yang kedua lah, ya, hmm. iaitu mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan Hmm. di mana dia terkait, tadi kalau Hanafi 3 marhalah equivalent to 120 130 kilometer. Pandangan Hmm. kedua, dia 2 marhalah, kurang sedikit, ya, dua Hmm. marhalah yang kalau kita convert pada kilometer, dalam dia yang penting 81 kilometer ke 88, ada cakap 90 lah kilometer. Hmm. Memang susah kita nak sebut secara pasti satu Yep. nombor, satu Ha. jumlah, sebab Dia pasal dia punya hukum perkiraan asal dia. Hukum asal asal dia dia tak ada tak menggunakan kilometer. satu unit perkiraan yang lama kan. Yep. Jadi kita dapat hanya estimation anggaran. Anggaran, yep. Ah, Jadi antara 81 hingga 88, 89 gitu kilometer. Jadi Yep. dia punya konsep ataupun keadaan dia sama macam mazhab pandangan pertama, cuma Hanafi. jarak dia kurang sikit lah. Yep. Ah, Hmm. Jadi Jadi itu. kalau dua 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 orang bersahabat, Hmm. satu mazhab Hanafi, satu mazhab Syafi'i. Jadi yang mazhab Syafi'i dia dah boleh qasar dulu. Yang Dia mazhab Hanafi akan dia jadi nanti lah. musafir dulu dibanding yang Ah, bermazhab Hanafi. Hanafi Ah, Biasanya kalau kat Singapura, yang mazhab Hanafi mungkin yang apa berbangsa India Betul, betul lah. Betul yang berbangsa India. Singapore Ya. majoriti Ha. lah, boleh dikatakan Hmm. berbangsa Indian Muslim. India Muslim. Ya. So itu itu dia ikut dia punya jarak dia. Hmm. Tapi ada pandangan lain tak yang Jadi kalau kita so kalau teliti, jarak ni kan contoh hmm. letaklah 81 kilometer. Okay, mungkin kita kat satu tempat macam mana kita nak kira? Nak kira Hmm. dia punya jarak distance tu kita dekat 80 ke 79 ke 82 ke Hmm. kan. So adakah
kalau let's say kita dekat tengah-tengah, kita macam tak sure, kita dekat 81 ke, 82 ke, 80 ke, Hmm. adakah dia boleh menjejas kita punya apa, kalau kita ambil kasar juga kan, Rasa juga lah. dia dia menjadi sah ke ataupun tak sah ke atau macam mana? Ya memang Kadang-kadang dia grey apa grey tu area ni kan. grey area ini yang di mana dia bukanlah setiap poin tu ada letak 80, Ah. 85 kan. Jadi kita Betul. cuba sedaya upaya untuk apa tu anggarkan. Jadi ulama berikan Hmm. buffer lah kan. Ah, Hmm. 81 kan contohnya kalau dua marhalah 81 lah kita ambil yang minimum kan. Dia, mungkin 80, 79 tu plus minus tu apa tu ulama memberikan ruang lah. Hmm. Bagi siapa yang dia rasa dah dia memang dah sampai dia punya Dah had sampai tu, dia punya. dia Hmm. lakukan kasar, jamak kasar, dia tak ada masalah. Ya. Tapi kalau siapa yang mungkin ada rasa macam belum ni kan, Ragu-ragu biar dia jauh sikit lah Ah. kan, pergi ke depan lagi lah kan, Ya, berapa ataupun kilometer dia satu kalau dua, jadi lebih ah, tenang. atau Itu yang kadang-kadang penting. memang tempat dia memang kat situ kan. Dia Hmm. nak solat tempat dia kat situ. So kalau dia rasa belum tu dan dia solat tamam lah. Maksudnya Betul. lengkapkan dah yang empat Hmm. rakaat dengan empat rakaat. Dia tapi dia masih boleh jamak lah. Masih Betul. boleh jamak, dia Jamak tu cuma dia kita tak dah boleh jelas qasar. lah. Betul. Hmm. Ya. Jadi berbalik pada perbahasan jarak ni, kalau kita lihat ada satu lagi pandangan yang mungkin ni pandangan yang agak minoriti, tetapi Hmm. pastinya kalau siapa dengar ni macam macam menarik kan. Ah, yang di mana pandangan ketiga ini ada ulama-ulama yang masyhur ya, Hmm. yang di mana mereka berpandangan jarak itu bagi musafir adalah apabila dia melepasi batasan ataupun border sebuah Hmm. negeri. Jadi Hmm. dalam erti kata yang lain, dia tidak ada jumlah jarak tertentu yang seperti pandangan pertama kedua. Hmm. Maksudnya pandangan pertama ada tiga marhalah, pandangan kedua dua marhalah. Pandangan ketiga, kamu keluar daripada border, itulah dianggap kamu dah dianggap sebagai musafir. Musafir lah. Tapi dengan niat dia lah. Mana niat Ya, dia niat memang dia niat nak memang berpergian lah. bermusafir lah Dia bukan keluar kan. keluar border dia masuk balik. Telajak. Ha. Tu mengakal tu. Mungkin yalah, mungkin dia dia kerja bawa apa ni tow kereta contohnya, kereta Ah, rosak ah, dekat ah. custom dekat dengan dia keluar, dia cuma ambil kereta tu dia bawa Sebab masuk dia nak balik kan, ambil je lah kan. Bukan dia nak ataupun yang hantar bermusafir. hantar orang taksi ke sekarang ada kan, Hmm. buat Hmm. hantar hantar orang sampai sana terus masuk balik lah, so dia Ah, bukan niat untuk musafir. betul. Jadi kalau pandangan Ibn Taimiyah ni maknanya kalau seorang tu dia memang niat musafir. Jadi kalau orang Mhm. tadi dia cuma hantar je, dia tak boleh jamak kasar lah, dia tak boleh dikira sebagai musafir sebab dia cuma nak hantar dan patah balik kan. Mhm. So kalau orang yang memang dikira sebagai musafir lah, dan baru dia once dia keluar je tu dia punya bagus dia keluar je, dia tak perlu nak kira risaukan berapa Dia tak perlu nak kilometer risau kan. bila yang boleh kan. Sebab dia Ha. dah chop apa tu chop pasport ataupun dia dah scan pasport dah keluar masuk ke apa tu custom negeri yang yang, berdekatan yang dia lain dah ya. hmm Dia itu pasal jarak ni antara antara isu dia yang Ana kadang hadapi kan bila kita pergi Batam. Batam hmm dia jarak dia tak cukup sampai 80 kilometer, dan hmm dia pun apatah lagi kalau 130 kilometer lah. Tapi hmm bila kita dekat Batam tu kita memang rasa bukan dekat Singapura. Kita rasa dia Sendiri tak sama macam kalau kita berbeza dekat lah Lakin keadaan ni. dia Atau kita dekat hmm Angsana kan. Kita walaupun kat Johor tapi kita rasa macam masih dekat dengan Singapura kan. hmm Tapi bila dekat dekat Batam kita macam kita tahu kita kat negeri lain. Kan? Tapi kalau ikutkan mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hanafi dengan lain-lain kan, kita belum cukup betul dikira sebagai musafir. Tapi hmm kalau ikut Ibn Taimiyah, so kita dah boleh apa? Dah boleh dah jamak boleh kasar kat jamak sana besar kan. betul. So Jadi itulah ah, kita lihatlah kalau dari sudut perbahasan yang di mana dia luas. Tetapi ya, ialah dia berbalik kepada bagaimana kita ah, apa tu berpandangan dan merasakan satu pandangan inilah yang kita nak ikut. ya. Dipersilakan lah, tak ada masalah. Sebab akhirnya Hmm. pokoknya di mana pun kita pergi kan, solat tetap kena solat lah. Itu je penting sebenarnya. Ah, Tapi kalau tadi dari sudut jarak kan, dia betul. ada juga kan daripada sudut hari. Berapa Jadi hari yang betul. boleh dikira sebagai musafir kan? Jadi siapa Kalau yang dalam mazhab musafir?
Macam mana ya? Jadi siapa yang berpergian bermusafir pun kena ambil perhatian jugalah di samping Hmm. jarak tu yang kita dah sebutkan. Berapa lama kita nak pergi? Ha. Hmm. So, pastinya selalunya kita akan tahu kita dah set lah. Yep. Dah Hmm. tentukan okey Yep. kita nak pergi satu tempat berapa hari. Di situ ya ulama membahaskan dan ada beberapa pandangan lah secara Hmm. terperinci kita lihat dan ada perbezaan hari, maksudnya Yep. jumlah hari yang Yep. menentukan sama ada seseorang itu dia boleh kekal menjadi musafir Hmm. ataupun dia harus mengambil hukum seorang mukim, iaitu lokal lah, Hmm. orang yang Yep. tempatan. Ha? Ha. Jadi kalau kita lihat, okey, pertama mazhab Hanafi dulu. Ha, Hmm. di mana seseorang itu masih dianggap musafir. Contoh dia dah pergilah ke satu tempat Hmm. ya yang jauh dan dia Tapi menetapkan. first kali dia punya niat lah. Maknanya dia niat dia nak musafir untuk berapa hari contoh. Hmm. Jadi contohnya dia niat 10 hari contohnya. Ya. Okay, 10 Jadi hari. kalau Ha. menurut mazhab Hanafi, dia selama 10 hari itu dia boleh terus melaksanakan solat jamak kasar, iaitu dia dianggap Dia sebagai sebagai musafir lah. musafir sebab Hmm. mazhab Hanafi disebut dia punya apa tu selagi mana dia kurang daripada 15 hari. Kurang daripada 15 hari ya. Apa yang menetap di luar negeri, di satu tempat di luar Hmm. negeri, kurang daripada 15 hari. Tu dia punya cut off point lah. Mesti Hmm. kurang daripada 15 hari, maksudnya 14 hari ke bawah. Hmm. Itu dia terus boleh jamak dan kasar lah selama berada di tempat itu. Tak ada isu, tak ada masalah. Hmm. Kalau Jadi, dia hmm. memang plan lebih daripada 15 hari. Jadi kalau dia dalam 15 hari, maka dia dah dianggap mukim lah bila dia tiba di sana kan. Sebab dia telah Hmm. apa tu uh, niat daripada awal kan. Ah, So maknanya okay. Dia senario dia macam ini ya. Hmm, Dia daripada Singapore dia dah plan nak duduk kat negeri, mungkin pergi KL lah, so contoh lah. Dia betul. duduk sana for 1 month, Hmm, 1 bulan. Jadi maknanya bila dia sampai sana, from the first day dia tak boleh ni lah, tak boleh hmm, jamak kasar lah. betul lah. Kan? Pasal Betul. dia dah niatkan Dia lebih ingat daripada hari yang apa jumlah maksimum hari yang hmm, yang ditetapkan dalam betul. mazhab Hanafi kan. Hmm, Hmm. Jadi itu jadi maknanya kalau let's say dia niat kurang daripada 15 hari dan dia boleh jamak kasar lah. hmm, hmm. Kalau terlebih Jadi kalau terlebih, dia kena revert balik lah ataupun hmm ambil hukum mukim lah. Ah, hukum mukim lah, tamam cuma lah. cuma satu keadaan dan juga hukumnya hampir sama bagi seseorang yang tak pasti. Kan ada Hmm. uh, satu keadaan kita tak tahu lah berapa lama. Di situ Yap. ada Ha. kelonggaran, flexibility yang di mana selagi mana seseorang itu tak ada berapa jelas berapa bila dia akan balik ke negeri Hmm. dia. Di situ selagi mana dia ada urusan di tempat itu maka dibenarkan untuk terus Yep. melakukan qasar lah. Oh, selagi mana dia dia apa dia tak tahu bila nak balik, so selagi Hmm. mana tu dia masih Dia, boleh dia, dia jadi kasar. dianggap sebagai musafir lah dan automatik dia Oh, boleh qasar. Dan itu so contoh hmm, kalau let's say dia balik pergi KL, ada family kat sana, lepas tu ada yang family dia yang sakit. dia contohnya So lah dia gitulah. pergi sana, dia tak tahu bila nak balik, sebab Betul. tengok keadaan orang yang sakit tu. So Dia tinggal-tinggal dah selagi tahu mana dia dah dekat sana, dah 20 hari ya. 20 hari. Eh, So ah, selama 20 hari tu dia boleh jamak kasar lah. dan Makassar. Sebab dia tak jelas Selama daripada awal kan. Jadi hmm itu pandangan lah. Yang pertama. Yang kedua pula, mazhab Maliki yang hampir sama dengan mazhab Hambali cuma ada perbezaan lah. Iaitu mazhab Maliki menyebutkan maksimum itu kena ialah kurang daripada 4 hari. Okay? Dia letak hmm pertama kurang 4 hari tapi bersamaan dengan 2 kali solat fardu. Jadi dia hmm dah berikan satu apa tu line lah. hmm Itu batasan dia tu siapa seseorang itu ya dia musafir di satu tempat dan dia telah melaksanakan 20 solat fardu. Dan mana 20 itu solat fardu ha, jadi Okay, maksudnya 4 hari lah kira. 4 hari kurun 4 hari dan Hmm. kalau nak mudah ikut berkali solat fardu lah kan. Hmm. Jadi kalau dia telah lakukan apa tu 20 solat fardu, maka dia dah menyamak ada maksimum lah. Maka selepas itu lebih daripada itu dia dianggap mengambil hukum mukim lah. Mukim. Hmm. Hmm.
So dalam dalam apa lingkungan tu lah, yang mana 20 waktu, so dia masih lagi boleh apa Hmm, jamak kasar lah. Cuma betul. lebih daripada tu dia ni. Tapi itu pun sama juga macam tadi lah. Maknanya dia punya awal niat dia macam mana lah. Ah, jadi Kan? semua balik pada apa yang kita, berapa lama Dia kita punya nak pada planning dia awal lah. macam mana. Tu starting point Hmm. lah. Masa kita So berada kalau di let's dalam say negeri. dia niat kurang daripada hari tu, then dia masih boleh dapat jamak kasar, dia boleh dikira Hmm. sebagai musafir. Kalau dia niat lebih daripada awal, dia dah tak boleh dapat, tak dikira sebagai musafir Hmm. sampai dia dah dikira sebagai mukim. Mukim lah. Kalau dia tak ada niat, kan? Kalau dia tak ada Hmm. niat, dia balik bila, dekat sini dia ada, dia terbuka lama Maknanya sampai bila ada dia punya Dia maksimum. tak ada had untuk Tak ada had. Ini begitu untuk juga mazhab untuk Hanafi. mazhab Maliki pun sama juga, yang tak Ha. jelas bila dia akan pulang. Hmm. Dia tak ada Hmm. had lah. Dia tak ada Hmm. had. Boleh sampai setahun Yalah, kalau memang gitu Hmm. keadaan dia kan, dia sibuk Ha. dengan urusan yang tak jelas bila nak habis, tak Ha. settle. Hmm. Ah, di situ ada sebab tu consider special case lah, dia bukan Hmm. sering berlaku kan. Yep. Yep. Jadi itu pandangan kedua, mazhab Maliki. Ketiga yang kita maklumi, mazhab Syafi'i lah, Hmm. di mana batasan atau maksimum hari dia 3 hari. Tak Hmm. termasuk pergi dan balik jadi maksudnya siapa yang berniat lebih daripada 3 hari sampai terus dia dianggap hukum mukim, ataupun Hmm. siapa dah tinggal 3 hari dia nak extend, ah, di hari yang keempat seterusnya, dia mengambil hukum mukim. So Kemudian, kalau dalam mazhab Syafi'i, dia 3 hari. Jadi letaklah dia berangkat hari hari Isnin. hmm, Kan, berangkat hari Isnin ni kira hari datang. Kemudian time hari Isnin tu bila dah lepas dia punya jarak macam jarak dia, dia dah boleh apa, dah kira sebagai musafir lah. hmm, Dah boleh jamak kasar. Kemudian tapi yang first dia belum dikira sebagai hari pertama. betul. Kemudian hari Selasa baru hari pertama, Bila dah Rabu sampai lah hari dia dah kedua. sampai. Dah sampai. ah, Ya. Hari Khamis kira hari ketiga lah. Betul, Kan? Jadi Selasa, ini nak Rabu, kira Khamis. maksimum. Ha. Jadi And bila then dia keluar hari kan, Jumaat balik. balik Kan? dia Kalau dah, let's say hari Jumaat balik, dia musafir lah uh, istilahnya. masih lagi dalam waktu time balik pun masih lagi boleh dikira sebagai musafir lah. Betul. Kalau let's say dia balik hari Sabtu, maknanya hari Jumaat, Dia ambil kalau hukum dia balik mukim lah. Sabtu, dia dah ambil mukim daripada awal lah kan. Tu kalau dia memang dah letak daripada awal lah kan, niat dia daripada awal Ha. kan. Ah, So kalau okay, ini important lah kan, sebab mungkin ramai hmm, yang bermazhab Syafi'i kan. So hmm, maknanya kalau let's say seorang tadi tu dia pergi Jepun bagi contoh, kan, hmm, duduklah sana mungkin seminggu contoh. hmm, Kan? Bila dia dah plan seminggu, maknanya dia sejak daripada awal dia tak boleh apa, mengambil qasar lah. Dia hmm. tak dikira sebagai musafir, dia kira sebagai mukim terus apa, sampai sampai balik lah. Sebab dia Tapi masih boleh balik lagi. jamak lah kan. Boleh jamak semua. Betul, betul. Hmm. Berkaitan dengan special case yang kita sebutkan tadi lah, iaitu dia tak Hmm. berapa pasti bila dia Ha. akan pulang kan, Ya. berapa So lama dia untuk akan. tu, ha, anda bagi tiga je lah tadi. Satu, orang yang dia niat bawa kurang daripada jumlah hari yang maksimum. Hmm, 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 Lagi yang kedua, orang yang niat lebih daripada jumlah hari dia, kan, jumlah maksimum dia. betul. Jadi yang ketiga adalah orang yang dia tak ada niat. Dia belum Hmm, dia belum tahu lagi bila dia akan balik. So ni hmm, tiga hmm. tiga jenis Tiga keadaan lah. lah keadaan lah. Hmm. Kan. So kalau yang tak ada niat ni, okay, dia boleh tengok dah berapa lama lah dia dekat luar kan. Cuma mazhab Syafi'i tu dia ada had dia. Ada had dia kan. Ada had dia, iaitu 18 hari. Dan 18 hari. Tak masuk hari datang hari balik kan. tu memang itu Ha, ciri ataupun ketetapan bagi mazhab Syafi'i, selalu yep. pergi dan balik tu tak kira. Tu kita kena Hmm, lock lah, pergi dan balik. yep. Cuma dia berikan contoh kalau tak jelas, tapi dia berapa lama nak tinggal di satu tempat itu, ya. Hmm, Tapi dia ada had, iaitu 18 hari. yep. Ah, Yep. jadi itu So tu, ada perbezaan sedikit dah pada pandangan, dua hmm, pandangan yang awal. yep. So maknanya kalau seorang pergi umrah mungkin 10 hari, 14 hari atau 13 hari kan. Jadi Hmm. maknanya bila time dia baru sampai, dia dia apa, tak boleh jamak kasar lah untuk Betul, betul. apa, hari daripada hari pertama lah kan. Sebab dia dah Tak boleh jamak daripada kasar. awal berniat untuk kekal ataupun berada di tempat situ lebih, Lebih melebihi daripada had jumlah harinya. jumlah hari yang Hmm. ditetapkan kan. Yep. Tapi ada pandangan lain tak yang Dia ada dua tak lagi tak pandangan kira hari? sebenarnya. Hmm. Dua lagi pandangan.
Pandangan yang keempat, mazhab Hambali itu dia seperti combination of pandangan Maliki, mazhab Maliki dan Syafi'i. Cuma Ha. adalah sedikit perbezaan kalau kita Hmm. ingin tahulah, contohnya kalau mazhab Hambali dari sudut uh, maksimum hari bagi musafir Hmm. itu yang kekal menjadi musafir, iaitu jika dia punya apa tu hak dia disebutkan jika seseorang itu berada di satu tempat melebihi Hmm. 4 hari atau melebihi 20 kali solat fardu. Ah, Oh. jadi dia melebihi. Jadi siapa yang contohnya berada di satu tempat, sama ada dia berniat ataupun dia dah berada 4 hari contohnya. Ah, Okey. Jadi hari yang kelima itu harus ambil hukum mukim. Jadi contoh kalau daripada awal dia nak apa tu niat 5 hari. Hmm. Jadi dia dah ambil hukum mukim lah. Jadi daripada mula jugalah dia tak boleh, Betul. tak dikira sebagai musafir. Ah, jadi Hmm. itu dia ketetapan bagi mazhab Hambali. So Yang dia mazhab Hambali agak sama lah dengan mazhab Syafi'i. mazhab Maliki dari sudut maksimum Oh, hampir okey. sama. Hmm. Okey. Cuma kalau Syafi'i dia 3 hari kan. Kalau ni Ah. melebihi 4 hari, dia apa tu 4 hari tu masih okey lagi ya. Betul tak? Oh, Mazhab yep. Hambali Hmm. 4 hari tu masih okey. Maksudnya Hmm. siapa yang niat nak 4 hari saja di satu tempat itu masih okey Hmm. lagi. Tapi hari yang kelima dah tak boleh lah. Ya. Tetapi dia hampir dia sama dari sudut siapa yang kekal di satu tempat itu, tapi dia tak tahu bila dia akan pulang. Hmm. Itu diikut sama dengan mazhab Syafi'i, Hmm. iaitu 18 hari. 18 hari ya. Ha, So itu dia sama dengan mazhab Syafi'i dari sudut Syafi'i yang tak betul. tahu Mm-mm. sampai 18 hari. Ha. Dan akhir sekali, ni Hmm. pandangan yang kita kongsikan eh, Hmm. iaitu yang menyebutkan bahawasanya selagi mana seseorang itu bermusafir, Hmm. maka dia akan terus boleh qasar. Dalam erti kata yang lain, dia tak ada had. Kan kalau kita lihat daripada Hmm. awal, ada yang sebut 3 hari, ada sebut 4 hari, Hmm. ada sebut 12 hari Yep. kan. Hmm. Tapi pandangan yang kelima, pandangan yang diutarakan oleh Taimiyah, Ibn Qayyim dan yang sealiran dengannya, ya, Hmm. maka dia berpandangan bahawasanya kalau seseorang itu ya bermusafir, selagi dia Hmm. bermusafir, ya, dan dia pastinya akan kembali ke negeri dia, ya, maka dia Hmm. berhak atau boleh terus untuk melakukan jamak qasar kerana dia Yep. dianggap sebagai musafir. Okay, so untuk pandangan Ibn Taimiyah dan juga yang lain kan, Mhm. yang sealiran lah dengan Betul. Ibn Taimiyah, yang mana pandangannya meletakkan yang tak ada had hari bagi Had orang yang hari. musafir. Dia Mhm. kalau kita tengok agak konsisten lah dengan tentang jarak tadi Awak. tu. Kalau tentang jarak Betul. tak ada had bagi jarak. Maknanya so, selagi orang tu dia keluar berniat musafir, so dia dikira sebagai musafir. So daripada sudut jarak pun dia tak ada had, dan kemudian dari sudut hari pun dia tak ada had. Jadi Betul. once dia dah keluar, dia niat sebagai musafir, walaupun dia niat 20 hari ke ataupun berapa hari ke, tetap dia Mhm. akan dapat qasar kan, Mhm. ataupun privilege sebagai musafir. Musafir. Kalau Betul. setahun, 2 tahun, Yelah kalau biasanya dia lah. memang Dia ada musafir lah. urusan kan, apa Ha, selama 2 tahun, sebab pastinya bila dia selesai urusan dia nak balik negeri. ya. Tetapi Tapi selagi masa dia berada di sana, dia ha, settlekan apa masalah ya, dia ke ada urusan orang dia. dia apa? Contohnya dia pergi kerja, dia kerja Hmm. kat dekat negeri lain, dan dia memang dah tahu dia memang nak tetap kat sana Betul lah. selama Berbeza, untuk macam berbeza. 2 tahun atau 3 Hmm. tahun kan. Itu dah kira mukim Itu lah contoh kan. kalau macam siapa yang kena transfer overseas ya. Yang transfer kan. Kan transfer Jadi overseas kan, kerja mungkin di satu overseas. hari dia akan balik juga Yes. kan. Cuma di sana apa tu dia ada dua lah. Satu di mana dah ada ketetapan berapa lama dia berada di sana. Ya. Lagi Lagipun dia satu dia dia memang dah nak duduk sana ah, kan. Ha. dan lagi satu contoh kalau orang yang
kita ambil konteks sekarang orang lakukan apa tu humanitarian lah, iaitu Yep. misi kemanusiaan yang di mana Hmm. tak tahulah eh, Yep. bila akan Yes, betul. selesai tugasan dia kan. Hmm. Di situ eh, apa Yep. tu ada kelonggaran menurut pandangan yang Yep. kelima lah ya. Di So mana kalau terlihat. kita tengok pandangan-pandangan daripada mazhab-mazhab apa, walaupun berbeza dengan Mhm. mazhab apa dengan apa pandangan Ibn Pandangan Taimiyah. betul. Tapi mazhab-mazhab tadi tu, yalah kita tahu semua ada dalil-dalil masing-masing. Tapi Mhm. dalil mereka tadi tu berdasarkan dengan, yalah, dalil tertentu, ada yang kata mungkin 20 hari, ada yang kata berapa hari kan. Jadi Betul. mungkin kalau kita tanya kenapa Ibn Taimiyah dia tak letakkan had, kan? Mhm. Mungkin pasal bila dia lihat dari dalil tadi tu, mungkin ini menunjukkan tidak ada satu had yang ditetapkan. Menunjukkan ada macam gini, ada macam ini pun bergantung pada dia punya keadaan dia begini. Jadi mungkin sebab tu dia ambil kira Jadi maknanya dari, tak ada had kalau yang kita ditetapkan. ambil istilah apa tu usul fiqh dari sudut bagaimana seseorang alim itu atau ulama beristidlal lah, maksud Hmm. memahami. Kadang nas itu sama, dalil itu sama, Hmm. sudut pandang dan Sudut pandang pemahaman berbeza. itu Yep. boleh menimbulkan hukum yang berbeza, dan itu memang lumrah dalam Hmm. perbahasan Yep. fikih bagi siapa Yep. yang mendalami fikih ya. Betul Ah, lah. jadi yang Mungkin itulah itu antara sebab adanya mazhab yang berbeza lah, kan? perbezaan pandangan, Hmm. perbezaan mazhab, dia sangat-sangat rencam lah dan menarik. Yep. Ah, Perubahan kali ini adalah kita lihat ada pandangan-pandangan dan dianggap dan kita ambil sebagai panduan. Ah, Yep. dan sebagai kita orang Muslim, seorang Muslim, kita ambil pandangan yang kita yakini dan kita cenderung dan Hmm. berpegang dengannya dan kita amalkan. Yep. Ya, dan itulah lebih penting lah. Ah, Ya, jadi maknanya kalau seorang tadi dia macam tadi lah, kalau kita ambil contoh yang ringkas, kalau antara apa, seorang bermazhab Syafi'i kan, mungkin dia tengok orang ni dia punya pandangan dia lain kan, dia punya mhm. hari lebih, ni dia mungkin dia pegang pada mazhab Hanafi kan. Ah, Dan ah. kalau kita jumpa pula dah satu ni, dia kata oh awal-awal pun dah boleh, dia tak ada jarak, dia tak Mhm. ada had hari. Mungkin Betul, dia ambil pandangan apa seperti Ibn Taimiyah dan juga yang lain-lain. betul. Jadi kat sini kita perlu faham lah ada perbezaan pandangan yang muktabar, yang masih Hmm. lagi diiktiraf oleh Diterima para lah. ulama lah, diterima kan. Baik, so ini segmen kita untuk segmen kita yang pertama ni kita bincangkan tentang tadi tu, dan satu poin yang last sekali mungkin Mhm. tentang tujuan, tujuan Ya, orang tu bermusafir, mungkin boleh memberikan hukum, boleh dia merubah hukum terkait tadi lah, tu memberi kan. kesan pada Mungkin hukum. kita boleh ringkaskan tentang Ah, tujuan ni, kesan dia, tujuan. Kesan Contohlah orang mungkin tujuan pergi holiday biasa-biasa, nak bercuti, tapi Mhm. ada orang mungkin oh dia nak pergi KL, ada konsert contohnya kan. Mhm. Ada konsert. Mungkin sana lagi murah, kalau konsert tunggu Mhm. kat Singapura dia lagi mahal Mhm. kan. So macam mana tujuan ni boleh memberi kesan tak pada dia punya privilege Jadi sebagai secara musafir? umum, kalau kita lihat apa-apa perbuatan kita buat kan terkait dengan hukum lah. Hmm. Jadi kan dalam Islam ada pembahasan hukum, 5 hukum lah, iaitu wajib, sunat, mubah, makruh dan sebagainya. Hmm. Jadi yang pastinya kalau memang tujuan itu tak melanggar syariat, ya, Hmm. maka selagi mana dia melakukan bermusafir, dia niat dengan contoh melakukan umrah ataupun apa tu dia nak menziarahi keluarganya di Eropah contohnya, itu perkara yang baik. Ya. Ataupun dia apa tu nak perlu berubat, dan ataupun nak berjalan holiday, dan holiday pun tempat yang baik dan sebagainya. Jadi dia boleh mengambil hukum yang di mana Allah dah tetapkan, Allah dah berikan rukhsah, keringanan. Tetapi bagi siapa Hmm. yang memang daripada awal bertujuan dia bermusafir kerana tujuan yang melanggar syariat, melanggar hukum Islam, ya, maka dia tidak berhak untuk Hmm. mendapatkan rukhsah itulah. Yep. Hmm. So niat tu daripada awal, untuk musafir tu dia ada kesan. Jadi kalau Betul. orang tadi dia pergi holiday, kita itulah kita kena faham yang pergi holiday dia bukan dah maksudnya holiday tu bukan maksiat. Kan. Betul lah. Jadi Dia tengok apa dia buat kan. apa yang Ah, dia tempat apa dia ah, pergi, apa yang dia ya, lakukan. Jadi ya.
Tak ada masalah. Holiday ni benda yang mubah. Asalnya dia Ha, mubah. dia mubah lah Dia kan. mubah. Dia boleh. Islam izinkan untuk kita Ya, apa tu berholiday. Sebab berholiday kan dia punya sinonim ni nak bersenang-senang, nak rehat-rehat Hmm, kan. Ada orang suka rehat kat rumah aja. Ada orang ya, cakap, kita perlu keluar negeri. Jadi nak release stres. Baguslah. ya, betul. ha, jadi, Jadi dengan apa? Dengan tujuan yang tak melanggar syariat, dan hmm, dia entitled lah untuk dapat betul. apa? Ha, Kelebihan atau rukhsah keringanan bagi Rukhsah keringanan. musafir. Betul. Ya. Baik, so insyaAllah ini segmen pertama dan kita akan Ya, sambung dengan segmen yang kedua. Mungkin kita akan insya-Allah. bincangkan tentang keadaan-keadaan sebagai seorang musafir yang berkaitan dengan solat dia. Hmm, Jadi insyaAllah bersama kita untuk segmen yang seterusnya insyaAllah. baik, insya-Allah kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.